Ramai orang yang terkena tipu dengan kata-kata Tok Bomo. Apabila mereka pakai susuk, Bomo tu kata, pakai je susuk. Nanti dah tak nak susuk tu, tawarkan susuk tu ataupun langgar je pantang, nanti susuk tu akan hilang. Sebenarnya itu adalah kata-kata daripada seorang pendusta yang ramai orang bawa dengan kata-kata tu. Sebenarnya susuk ini berkadam dan bukan mudah untuk membuangnya, kerana susuk ini dimasukkan bersama dengan kadam susuk ke tubuh kita. Jadi bila mana kita keluarkan susuk tersebut, kadam itu akan duduk di badan kita. Kita perlu keluarkan kedua-duanya, jarum dan juga kadam yang duduk dalam susuk itu. Baru pesakit akan terlepas daripada perjanjian iblis dengan dirinya. Sebenarnya kebenaran yang berlaku kepada pesakit yang pakai susuk tersiksa di ujung usianya. Ada di antara mereka yang berusaha ikhtiar untuk buang susuk 10 tahun, 20 tahun dan ada juga yang 40 tahun. Langgar pantang, pergi berubat merata. Ada yang dikeluarkan susuk dan ada juga yang tidak dikeluarkan susuk, tetapi mereka merana. Ada yang berlaku di awal tahun, ada yang berlaku di pertengahan tahun dan ada yang berlaku juga di ujung-ujung usia. Jadi susuk ini adalah salah satu perkara yang syirik, perjanjian dengan iblis, bersangkut dengan tubuh badan kita. Apabila kita meninggal, susuk itu akan menjadi saka mencari anak cucu kita. Sebab itulah kena hati-hati dengan kata-kata si Bomo ataupun seorang pendusta yang melakukan perkara-perkara yang syirik. Disebabkan percaya kata-kata mereka, di akhirnya si pemakai yang menderita hingga ke hujung nyawa. Jadi sama-sama kita jadikan perkara ini sebagai salah satu pengajaran buat kita dan juga generasi-generasi yang baru yang akan datang, supaya jauhilah susuk, jangan pakai susuk, dan yang mana masih mengamalkan susuk, buanglah susuk tersebut. Cari perawat yang sebenar-benarnya yang boleh membuang susuk dan membatalkan susuk. Dan ada yang hanya menawarkan susuk, tetapi susuk itu tetap berlaku dekat orang yang dah ikhtiar 10 tahun jumpa perawat, pelbagai jenis perawat, susuk tu masih ada. Kerana susuk ini adalah salah satu perkara yang syirik dan perjanjian yang sangat kuat. Jadi perlu mencari perawat yang sebenar-benarnya tahu kaedah untuk mengeluarkan susuk dan memutuskan perjanjian susuk. InsyaAllah sama-sama jadikan iktibar.